Liv ni buat kita 3 orang je. Tapi okey lah, makan makanan ni pun tak mahal apa. Oh tak ada sandwich tu tak mahal kan? Tu. Buat kita orang 3 orang je Liv ni. Ya Allah. Tak mahal sangat awak. Tu breakfast apa tu? Tak ada breakfast apa tu? Ya. Jalan mama. Assalamualaikum. Berkati sikit. Terlihat dulu. Okay. Allahu Akbar. Sekejap. Tepi lah ni. Okay, ni bilik dia. Buka lampu. Okay, ni bilik dia. Tapi tengok dekat dalam tu sea view. Bila dapat tengok dekat tepi jalan besar ni. Kalau tengok dekat dalam. Kenapa abang tak tanya tu tadi? Tak, jangan jin. Oh dia dah. Mana kulat? Puas hati betul. Tapi si view pun dia kata nampak pun. Tapi panas. Tak tengok satu kan nampak. Ada peti ais. Ada safe box. Ni complimentary. Peti ais dia okey. Iron pun ada. Senang nak gosok baju. Kalau TV pun tengok satu pun nampak lah. Okey. Mana lampu? Bilik air dia. Okey lah. Bilik air. Toilet. Okey. Okey ni. Okey lah. Okey. Semua ada family. Yang penting kan ada family room. Family room. Yang penting family room ni sebab kita boleh cukup lah kita 3 orang kan. Aku mau nak kasut begitu. Cuba sama. Gelap lah. Ada YouTube. Boleh lah pasang Dari Maria tak situ. Tak nak. Buka Dari Maria. Nanti orang mesti tengoknya. Tak nak. Okey juga dekat tu. Lagi okey. Awak nak kain kan depan tu sana. Kalau jual kain. Boleh ni. Naik kaki. Okey lah. Depan tu ada jual kain tu. Memang pun. Depan ni memang ada orang jual kain. Kita orang pernah beli. Oh ni. Tapi room service dia pun tak mahal kan. Okey lah buat ni. RM1. Kau tak mahu boleh air lah. Cuaca memang angin sepoi-sepoi bahasa kat luar tu. Ada orang tengok kita ke? Daripada bawah tu. Tak, ini nak tengok bawah. Tapi kita muslimah lagi lah dengan stokin semua kan. Okey. Dalam. Alhamdulillah suka dapat hotel ni. Satu katil besar, satu katil single dengan double. Ni pun TV pun ada ni. YouTube. Tak nampak. TV pun ada YouTube. So tak ada lah. Bosan kan ada YouTube. TV kan kadang-kadang hotel ni TV dia ulang cerita tu balik-balik. Apa nama channel tu? TV3. Bukan TV3. Ada channel orang putih tu. Apa nama movie? Tak bestnya lah hai. Okey lah. Kita nak rehat Kita nak rehat apa benda ni. Tapi dia punya ni macam ni Dia dah siap. Dia dah ni seal semua dah. Shower cap. Ni bubur tadi. Kita tengok jap bubur tadi. Happy birthday to Hai Cuca. Happy birthday. Okey, ni kecil sikit ke? Mama ni time. Kejap, pause sekejap. Okey, ni bubur kita beli tadi. Kita nak rasa Kita review bubur tadi. Tahulah sedap ke tidak. Bubur ayam. Ni ada ni. Bubur jagung. Ni ada jagung. Dan juga ada sagu Sagu ke sagu? Sagu ada sagu dalam ni. So kita nak rasa. Ada sabun, ada Maggi. Ingat kedai runcit ke? Bismillahirrahmanirrahim. Ada sabun ni. Tak kan? Orang kata Ada tidak. nasi impit. Oh ni kan. Ada lontong. Okey lah.
Manis. Masin semua ada lemak. Bermacam-macam aneka. Mak, dia kata macam-macam aneka. Mak. Okey. Ada kita rasa. Mana jagung? Betul, Widin. Tak. Macam-macam. Makan jagung dengan susu. Jagung tu. Tak, sikit. Boleh lah. Boleh lah. Tadi Mama tak hentak tu. Review abahnya. Review abah. Reduk je. Dah. Ambil lah video tu. Betul banyak. Abah tu. Tengok Sekejap kan. Ada lah Mama kata aku. Cari lah Mama. Okey lah. Betul tak? Pukul 5 berapa? 5.45. Kita nak turun bawah. Nak tengok sekitar hotel. Saya lambat Tuh, jomlah. Jomlah turun tangga je lah. Mama tengok ni. Oh, bestnya. Banyak ni. Kafe kat sini ni. She. He and she. Ni nak beli kalung kan. Mana? Itulah. Ha. Boleh je lepak kat sini. Ha. Ni ada burger pun dia nak burger. Lama dah kita tak jalan tepi ni. Banyak kedai kopi kat sini. Oh, tu ada. Bang, jalan depan sikit. Ada campak and nasi kukus. Wow. So happening here. Ha. Namanya takut lah tu kan. Pasar Serang. Boleh lah nak Boleh try. ada 2 minit lagi. Tak akan duduk lagi tu lagi ada orang. Tu dah tarik meja dah. Dia nak beli bongkar boleh. Kula cakes depan tu kita nak try boleh beli. Macam mana? Cik ni kita ada. Sempat lagi tak nak beli? Tak sempat kita dah ajak video. Ha? Boleh ke lalu tu? Kita try Balik lah dia ada. Biarlah. Letih lah. Kesedih tak dapat. Mana?
dapat free apa ni? Nak tengok apa? Nanti sekejap, Mama nak hantar barang ni dulu. Ini. Ayah tu nak Ha. potong tak? Tak terai lagi. Tak terai lagi. Terai jap. Dah selesai beli. Tak habis round pun. Si Aziz sampai dah. Mainan lah barang itu. Salah lagi ya. Lambat dah sampai. Oh, tadi kalau Nanti tengok balik di belah sana. Ataupun sana ke. Di mana muat-muat kita orang 3 orang je ha. Tambah. Tadi 4 tu pun oh, memang kena design lah. macam ni. Orang tu gelak lah ni. Kita pun takkan sampai kayak gini ni. Ha. Cepat dah. Dia gelak dia. Sebab abang tu dia ni. Sebabnya dia seorang lelaki. Lepas tu dengan bos ni yang begitu handsome dan montel. Dengan saya yang begitu comelnya. Assalamualaikum. Kasut tak keluar ya. Kasut kat tepi tu. Assalamualaikum. Marilah kita. Waalaikumsalam. Kita dapat pasal lampu. Kita beli ni apa dekat Pasar Sera tadi. Okey ni Pasar kek dia. Sero. Pasar Sera. Sera ke Sera? Sero. S-E-R-A lah. Sera. Sere. Ini mangga, ini red velvet. Semua orang pilih. Ni apa? Apa tu? Blue layer. Blue layer, chip, Chocolate chip. chocolate chip dengan paddle pop. Paddle pop. Habis tu? Paddle pop lah. Cake paddle pop. Ha. Ni tadi Ini nasi total goreng. RM37.50. Ini kawan kita bagi. So yang ni pula tiba-tiba bos dapat free. Hello. Dia kata ambil lah. Tak tahulah macam mana dia boleh Nasi dapat free. impit sambal ikan. Muka dia tu mungkin muka free kot. Boleh pula Tak, dia dapat muka nasi dia impit. Okey, ni Aziz bagi. Murah rezeki kita hari ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dapat dekat Pasar Sera tu berapa ringgit? RM4. Pasar Sere. Lepas tu yang ni kek Aziz bagi. Terima kasih Zee. Nanti tengok video ni tau Zee. Okay. So sekarang kita tunggu maghrib. Kita nak semayang maghrib. Sekejap lagi baru kita keluar balik. Jalan kaki lah. Kita jalan kaki je. Hotel ni memang strategik. Memang strategik. Orang naik motor. Aku nak cari aku punya beg duit tadi. Mana? Saya Ada pun. naik Ingatkan motor. tadi beg duit tu cicir ke apa. Okey. Mungkin Ini pemandangan waktu Mama malam maghrib. Alah. Okay, kat tengah-tengah tu happening. Sekejap lagi kalau kita rajin kita pergi kat situ. Mungkin nanti kena copyright lah. Okay, bilik ni bersepah sikit lah. Tengoklah siapa penduduk sini. Kita vlog lagi lepas maghrib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye. Cepatlah. A few inches later. Tadi kita pergi petang ni, malam kita lalu sini.
Pasar Sera di waktu malam. Assalamualaikum dan selamat malam kepada orang-orang di Dia betul-betul kat bawah menara. Selamat datang ke K188 Magical Wonderland 2025 dengan kerjasama Pasar Sera dan juga Wanda. Kata nak jalan ujung. Okey, di sini saya nak hati-hati. Apa ingat? Apa nak tanya? Ni ada apa? Share depan ni kan? Sampai kerja. Kita jalan dekat benteng Share ni. depan ni kan? Depan sana tu. Mana hujung lagi tu? Kita jalan kat benteng ni. Happening gila kau malam ni. Happening gila. Orang mancing. Bercahaya. Merah sebenarnya. Oh ni siap juga sampai hujung. Jauh nak jalan. Bagus juga. Ada apa? Apa lampu sana tu kan? Oh, laser. Atas tu. Patut nampak sana tu, nampak tu. Tu atas tu. Ada. Ada laser. Daripada benteng ni meriah lah malam-malam. Tapi tak tahulah sebab cuti sekolah ke apa kan. Sebab kita orang datang time cuti sekolah ni memang meriah lah. Happening sangat. Sebab ada pasar Sera tu. So ramai budak-budak muda berniaga. Baguslah. Ni kita order mi goreng mamak. Rasa nasi goreng Ni muda kat atas ni. Orang nak makan chicken chop. Okay, jom kita makan. Bismillah. Ada apa dalam ni? Ada ayam sahaja. Ada ayam sahaja, tak ada no seafood apa ya? Tom yum tapi ayam sahaja, tak ada seafood. Tak ada. Betul. Kita masuk apa? 7E beli air. Kita cari air. Anda dah. Dah habis. Jangan zoom ke muka. Anda. Kita dah habis makan dah. So kita pergi 7E ni nak beli air. Sebab air dah habis. So apa yang kita nak cari? Tapi perut dah nak meletup dah ni. Hari ni perut nak meletup je. Kenyang sangat dah. Kan? Ini lah asam. Jom lah, boleh lah beli asam. Kut-kut lah nak. You want to try? Boleh? Sedap. Boleh lah cari yang asam. Ya, beli mau Mana yang pedas? Papaya. Tak tahu, tak pernah beli papaya. Bom bom bombay. Lima. Boleh lah kot. Limau-limau kan dia macam Apa beza dia mah? buat. Dah. Dia pun. Santai hidung. Boleh juga santai hidung. Yang ni tak ada yang kecil. Susah tu nanti kalau dah buka. Dah. Tak bunyi dia kata. Okey, jom kita balik. Tak apa, dah terror dah mama. Slowkan. Terjun. Pasar Sera. Pasar Sera.
Kerajaan Selcom DG khas untuk anda. So we're going to play a little game before the New Year countdown. Okay, so join us tomorrow, okay? 2 petang sampai 12 malam esok. Janji wajib ada dekat Kuantan 188. Terus check what? Hey. Janji. Kot lah Mama, kot. Okay, sebentar lagi kita akan diserikan dengan live acoustic show daripada Sleepy Reeds. Okay, so let them do some sound check before we kata jemput mereka. Atas tu. Alright, they'll be right back. Atas. Duduk lah, sit down. Jangan jalan. Kita nak kurus. Jalan dah nak sampai rumah, dah sampai bilik dah pula. Oh, Mana? kita ada kemenangan dengan hati. Gerak-gerak. Dah insufficient maknanya duit. Okay, never mind. Sebab duit saya pun tak masuk ni. Jangan lah. Sorry. Sekejap. Check. Aku nak pakai baju siang tadi tak main. This one. Check. Dia dah mau. Daripada masa selfie macam ni baik mah. Cari yang benda berkenaan dengan hati orang. Test. Check mic 1, 2. Okay, Test. come. You pula sini. Check 1, 2. Right. Cuba 1, 2, 3. Test. 1, 2. Check. Check. 1, 2. Kenapa gigit kuku? Okay, Assalamualaikum kepada semua. Jom. Selamat datang ke K188 Magical Wonderland. Lepak je dekat tepi ni, Pasar Sera ni. Oh, nak jalan-jalan. Sama saya pada malam ini. Sleepy Jomlah Days. kita Dan bercari. akan Cari sekejap saya. apanya? Bye. Akan menyempurkan Kursi anda dia atas insyaAllah tu. pada malam ini. Atas tu. Adik. Mana anak bunyi tu? Oh tu dia gigi dia tu. Atas tu bawah. Tu atas tu. Kan lagi umpan kan. Kita sekarang berada di bawah Menara 188. Kita lepak dekat bawah menara ni. Oh tu dia lift dia. So kita dah round-round dah dekat Pasar Sera ni. Nak beli bunga. Vitamin. Kita duduk kat hotel lagi besok. Beli lah. Tak nak lah. Balik rumah okey lah. Yelah kita balik. Kita balik jom. Apa? Tak tahu? Mana nak bunga lili? Semalam pun pergi bank. Pintu macam tu juga. Semalam pergi bank pintu macam tu juga. Hari ni ada juga pintu kecil macam tu. Sini ada banyak kafe. Ducati. Banyak kafe kat sini. Ni ada tiket batik ada. Dia pening gila kat sini. Apa nama jalan ni? Lupa lah. Lagi sekali kita akan masuk lift sempit. Look at this. Dia ni kan tak habis-habis dengan Spiderman tau. Ni dia obses dengan Spiderman ni budak ni. Jangan follow lah. Okey, tarik nafas. Satu. Tutup. Bye. Cepat sikit. Tengok tak payah buat macam ni. Muka selepas jogging Okey, selepas kita berjogging Oh ada kedai makan kat sini. beberapa kilometer dekat atas tu dia. Boleh bertujuh. Oh restoran dia bertujuh kan? Restoran apa? Betul ni? Ya ke? Dia bertujuh ke? Faster.
Yang ni dah kereta hijau. Okay. Okay, don't forget to put the inside. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okay, selesai satu hari. Kita jogging. Selesai satu hari kita di Kuantan. Kuantan. Bukan satu hari lah. Setengah hari. Setengah hari lah daripada pukul 12 tadi. Mana tu? Mana ada. So, Tak tahu. kita dah jalan Pasar Sera tadi. Pasal seri. Pasar Sera tadi. Okey lah happening kat situ. Apa ni? Tu je kisah hari ni. Setengah hari. Okey, di bye-bye. Kuantan. Kita jumpa besok pagi waktu breakfast. Sarahe. So geli.